Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syederalun, Surau Raudhatul Munawwarah yang didirikan dan dikelola oleh komunitas Aceh di Kuala Lumpur terus berkembang. Kabar terbaru, surau yang berada di lorong Raja Bot, Kampung Baru Kuala Lumpur ini sudah tidak mampu lagi menampung jamaah, terutama ketika ada kegiatan keagamaan dan pertemuan komunitas Aceh. Karenanya, pengurus surau ini memutuskan untuk memindahkan surau ke lokasi baru yang lebih luas dan representatif. Bagaimana proses pemindahan Surau Raudhatul Munawwarah ini ke lokasi baru? Syederalun, berikut laporan Jafar Insyarbe dari Kuala Lumpur. Assalamualaikum Syederalun, nyolun di sekitar Jalan Raja Bot. Kondisi di Jalan Raja Bot. Tajak buat kedai Haji Saleh. Tanging surau. Syederalun, pengurus Surau Raudhatul Munawwarah Kuala Lumpur telah memutuskan untuk memindahkan lokasi surau ke tempat baru. Perpindahan lokasi surau ini dilakukan kerana tempat saat ini tidak mampu lagi menampung jumlah jemaah yang kini semakin ramai. Kesepakatan untuk memindahkan lokasi surau ini tercapai dalam rapat pengurus SRM di lorong Raja Bot, Kampung Baru Kuala Lumpur, iaitu pada hari Ahad 19 September 2021. Dibutuhkan dana sebanyak RM50,000, iaitu sebanyak Rp180 juta untuk merenovasi surau baru yang berkapasitas sebanyak 400 jemaah ini. Yang surau yang lama di Jalan Raja Bot. Jalan Raja Bot. Yang surau yang lama, Pak no. Lihat kan. Lihat kan surau yang lama. Lihat kan surau baru. Lokasi surau baru ini adalah di lantai 2 pertokoan milik Tengku Haji Saleh di lot 3201B4, lorong Raja Bot, Kampung Baru Kuala Lumpur. Pengurusi Surau Raudhatul Munawwarah Kuala Lumpur, Haji Syarul bin Abdul Rahman, mengatakan lokasi surau yang lama memuat sekitar 150 jemaah, sedangkan surau yang baru sekitar 400 orang jemaah. Haji Syarul mengatakan surau baru ini dengan harga sewa 2 kedai, iaitu seharga RM5,000 per bulan. Namun dengan kemurahan hati, Haji Saleh menifakkan senilai RM2,000 per bulan. Surau hanya perlu membayar sewa senilai RM3,000 per bulan. Selama ini, Surau Raudhatul Munawwarah telah menjadi tempat berbagai kegiatan agama, termasuk tahlil dan samaniyah yang dilaksanakan oleh warga Aceh, terutama yang bermukim di kawasan Kuala Lumpur dan juga Selangor. Sementara kegiatan rutin adalah pengajian Al-Quran 2 kali seminggu dan juga pengajian kitab fikih dan muamalah yang dilaksanakan sekali dalam sepekan. Dari Kuala Lumpur, Syederalun, Jafar Insyarbe melaporkan untuk Serambi On TV.